Hai semua, kali ni saya nak tunjukkan resepi soto masak kicap yang mudah dan ringkas. Okey, jom kita tengok bahan dan cara penyediaannya. Okey, first kali masukkan setengah kilo sotong ke dalam kuali, kacau perlahan-lahan sampai ia keluar airnya. Okey, bila air sotong sudah keluar, bolehlah dimasukkan dalam bekas ataupun mangkuk, kemudian ketepikan. Untuk bahan tumis, saya menggunakan 3 ulas bawang putih dan juga sebiji bawang besar. Potongkan terlebih dahulu, kemudian kisar sampai ianya hancur. Kemudian tumiskan dengan sedikit minyak. Kacau sampai ia kekuningan dan naik bau. Masukkan pula 3 sendok cili kering kisar. Okey, kacau lagi sampai ianya pecah minyak. Okey, bila sudah pecah minyak, masukkan sos tiram anggaran lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu. Masukkan pula 10 sudu kicap lemak manis. Seterusnya, saya potongkan 1 biji lada besar hijau, 2 biji cili padi merah, ni yang pedas ya. Saya potongkan juga 1 biji bawang besar dan seterusnya 1 biji tomato. Masukkan ke semua bahan yang sudah dipotong tadi. Okey, tak lupa juga garam dan perasa secukupnya. Masukkan pula sotong yang sudah direbus tadi. Untuk nampak kuahnya lebih menarik dan pekat, boleh masukkan 2 ke 3 sudu kicap pekat dengan 1 sudu gula ya. Okey, kacau seketika. Bila ia mendidih, boleh padamkan api dan siap untuk dihidang. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Bye!